kita ada keputusan-keputusan yang telah dibuat, terutamanya dalam soal mengisi kekosongan yang terdapat dalam jawatan-jawatan tertinggi di ATM. Dan kita dapati bahawa sebelum perkara itu diperkenankan oleh Yang di-Pertuan Agong, ianya telah pun disebarkan di halayak ramai. Keputusan-keputusan untuk mengisi jawatan-jawatan tertinggi dalam Angkatan Tentera Malaysia itu perlu dibincang di peringkat Majlis Angkatan Tentera. Tetapi Majlis Angkatan Tentera tanggungjawabnya hanya mengesyorkan nama. Dan setiap jawatan yang kita telah bincang itu untuk disyorkan pada Yang di-Pertuan Agong, ada 2 ataupun 3 nama. It's not only one name. Tetapi maklumat yang diberi itu dia letak satu-satu, maknanya macam itulah keputusan. Begitu. Dan Yang di-Pertuan Agong mesti berkenan ataupun meluluskan. Majlis Angkatan Tentera mengesyorkan itu dalam perlembagaan untuk jawatan-jawatan tertinggi. Yang di-Pertuan Agong luluskan. Jadi belum sampai Yang di-Pertuan Agong berkenan, dah ada orang keluarkan. Jadi pihak kementerian kita telah lakukan pengaduan kepada pihak polis, dan kita minta supaya siasatan dibuat supaya perkara sebegini tidak berulang.